Di dalam video kali ini, kami akan menjelaskan satu teori yang amat penting di dalam psikologi pendidikan, iaitu teori perkembangan moral oleh Lawrence Kohlberg. Kohlberg teori terbagi kepada 3 tahap utama, iaitu pra-konvensional, konvensional dan juga pasca-konvensional. Dan di setiap tahap ini dibagikan kepada 2 peringkat. Oleh itu, di sini kami akan menjelaskan 3 tahap utama Kohlberg teori yang mengandungi 6 peringkat. Tahap pre-konvensional ialah tahap awal perkembangan moral yang biasanya berlaku dalam kalangan kanak-kanak. Pada tahap ini, seseorang menilai sesuatu perbuatan bukan berdasarkan betul atau salah, tetapi berdasarkan hukuman ataupun ganjaran. Tahap ini mempunyai 2 peringkat. Peringkat pertama adalah obedience and punishment orientation. Pada peringkat ini, kanak-kanak mematuhi peraturan kerana takut dihukum. Contohnya, Ali tidak menipu di dalam peperiksaan kerana takut dimarahi oleh guru. Peringkat kedua pula ialah individualism and exchange. Di sini seseorang melakukan sesuatu kerana kepentingan diri atau mengharapkan ganjaran. Contohnya, Abu membantu Ali kerana ingin mendapatkan pujian atau hadiah daripada Ali. Sebagai kesimpulan, tahap pre-konvensional menunjukkan bahawa pemikiran moral masih bersifat mementingkan diri. Namun, tahap ini penting sebagai asas kepada perkembangan moral yang lebih matang pada peringkat seterusnya. Conventional stage ini merupakan peringkat yang kedua lah dalam teori Kohlberg, dan ini menekankan kepentingan penerimaan sosial dan juga serta pematuhan terhadap peraturan. Pada tahap ini, individu mula dapat memahami bahawa masyarakat ini mempunyai nilai, norma dan juga undang-undang yang perlu dipatuhi. Keputusan moral tidak lagi dibuat berdasarkan ganjaran ataupun hukuman-hukuman semata. Ia berdasarkan apa yang dianggap betul oleh orang di sekelilingnya. Tahap pertama yang wujud dalam conventional stage ialah yang pertama, itu good boy attitude. Pada tahap ini, seseorang itu melakukan tingkah laku yang baik kerana ingin mendapatkan ataupun menerima pujian dan juga sokongan sosial. Moral ini dinilai berdasarkan niat dan juga pandangan orang lain. Sebagai contoh saya bagi, pelajar ini memulangkan barang yang dijumpai bukan kerana takut dihukum, tetapi kerana ingin dianggap sebagai pelajar yang jujur dan baik oleh guru dan rakan-rakannya. Untuk tahap yang seterusnya, iaitu law and order morality. Okey, pada tahap ini individu percaya bahawa peraturan dan undang-undang ini perlu dipatuhi demi menjaga kestabilan keharmonian masyarakat. Seorang ini bertindak secara moral kerana merasakan ia adalah tanggungjawab sebagai anggota masyarakat. Saya bagi satu contoh untuk law and order morality. Satu contoh, pelajar ini tidak meniru dalam peperiksaan walaupun tidak ada pengawas peperiksaan, kerana ia percaya bahawa menipu ataupun meniru ini boleh merosakkan sistem pendidikan. Alright. Perbezaan utama antara kedua-dua tahap ini ialah tahap 3 menekankan penerimaan sosial, manakala tahap 4 ini menekankan kepatuhan terhadap peraturan dan juga undang-undang. Untuk kesimpulannya, conventional stage ini menunjukkan perkembangan moral yang semakin matang kerana individu ini mula dapat memahami apakah ataupun tindakan peranan diri dalam masyarakat masing-masing. Tahap ketiga di dalam teori Kohlberg adalah pasca-konvensional. Pasca-konvensional ni dia merujuk kepada situasi di mana seseorang itu tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada undang-undang ataupun norma masyarakat.
Sebaliknya, mereka mula menilai sesuatu tindakan itu berdasarkan prinsip moral yang lebih umum seperti keadilan, hak asasi manusia dan nilai kemanusiaan. Namun, perlu difahami, tidak semua orang boleh capai tahap ini. Biasanya tahap ni dikaitkan dengan pemikiran orang yang lebih dewasa dan matang. Pasca konvensional ni dibahagikan kepada dua peringkat, iaitu konflik sosial dan juga prinsip etika sejagat. Di dalam peringkat kontrak sosial, individu memahami bahawa undang-undang itu bukanlah sesuatu yang mutlak. Ia wujud hasil daripada persetujuan masyarakat untuk menjaga ketenteraman dan kebajikan bersama. Pada peringkat ini, undang-undang masih perlu dihormati dan masih dianggap penting. Tetapi individu di peringkat ini dia sedar undang-undang ni dia boleh dipersoalkan ataupun dipinda jika ia menindas orang lain ataupun tidak adil. Secara ringkasnya, pada peringkat kontrak sosial ini, keputusan dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat secara keseluruhannya, bukan based on individu semata-mata ataupun based on undang-undang semata-mata. Peringkat yang terakhir sekali dan juga peringkat yang ke-6 berada dalam teori Kohlberg adalah prinsip etika sejagat. Pada peringkat ini, sangat rare untuk orang capai. Individu membuat keputusan moral berdasarkan prinsip etika sejagat seperti keadilan, maruah manusia dan hak asasi. Walaupun prinsip tersebut bercanggah dengan undang-undang sedia ada. Pada peringkat ini, individu ni dia dah ready untuk tanggung konsekuensi apa yang terjadi based on dia punya keputusan. Macam mana kita nak tahu seseorang individu itu berada pada peringkat yang ke-6 ini? Okay, saya bagi satu contoh, satu situasi dalam konteks Malaysia. Kita boleh lihat satu kes pemberi maklumat ataupun kita sebut sebagai whistleblower. Ya, dia mendedahkan salah guna kuasa, rasuah. Okay, ini whistleblower. Walaupun tindakan tersebut mungkin melanggar peraturan organisasi ataupun undang-undang tertentu, tapi individu ni decide untuk bagi tahu juga kebenaran dia untuk kepentingan awam dan juga kepentingan etika sejagat. Sekali lagi saya nak ingatkan, individu yang berada pada peringkat ke-6 ini dia dah tahu dah akibat dia daripada keputusan moral yang dia buat, dan dia still stick, pegang kuat kepada prinsip dia demi tanggungjawab moral yang sangat tinggi. Di sini saya nak simpulkan, untuk peringkat ke-5 kontrak sosial dan juga peringkat ke-6 prinsip etika sejagat ni, kita boleh faham lah pada tahap pasca konvensional ni, individu tu menunjukkan tahap kematangan moral yang tinggi, tetapi ia bukanlah ukuran mutlak untuk kebaikan seseorang. Apa yang kami boleh simpulkan daripada 3 tahap utama di dalam teori perkembangan moral Kohlberg ini, ia menunjukkan bahawa cara seseorang itu membuat keputusan moral berubah mengikut tahap perkembangan mereka lah. Okay, pada tahap pra-konvensional, keputusan dibuat berdasarkan hukuman dan ganjaran. Manakala pada tahap konvensional, individu mula mengambil kira peraturan dan juga penerimaan masyarakat. Pada tahap yang ketiga, iaitu pasca konvensional, ia menunjukkan kematangan moral tertinggi ni yang saya cakap tadi, okey, di mana keputusan dibuat berdasarkan prinsip keadilan dan juga etika sejagat. Dengan memahami ketiga-tiga tahap utama di dalam teori Kohlberg ini, kita akan dapat lihat bagaimana pemikiran moral berkembang daripada kanak-kanak sehingga dewasa.